Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku Syamrok Kapak. Okey, untuk kali ni ada projek pasang spotlight 2 biji. Lepas tu aku punya lampu utama lah, lampu depan. Okey, apa yang menariknya, untuk lampu depan ni aku masuk untuk mentol LED 35 watt. Dia punya Lumi tu aku tak tahu berapa. Okay, aku tak baca lagi description dia punya kertas dia tu. Okay, untuk kali ni aku tunjukkan cara nak pasang ni untuk motor Yamaha TZM lah. Okay, kepada yang korang berminat untuk cuba, boleh cuba dan tengok video ni. Aku buat video tutorial ni untuk korang belajar dan boleh buat sendiri, gang. Okay, tak kira lah untuk video ni korang boleh pasang sebagai rujukan untuk pasang dekat kereta ke, apa jenis kereta, motor ke. Okay, semua boleh pakai. Dan insyaAllah dengan rujukan video ni dapat membantu korang untuk buat sendiri. Okay, jom kita tengok bahan-bahan dia untuk pemasangan spotlight dan headlamp motor aku ni, geng. Okay, jom kita tengok barang-barang dulu, geng. Alright guys, ini antara bahan-bahan dia. Antara bahan utama untuk aku punya main headlamp ni. Lepas tu lampu spotlight 2 ni lah. Okey, kat sini ada ada mentol jenis ni dan korang boleh clip. Dah ada bagi tapak clip on kat sini. Okey, alright, dah ada bagi banyak-banyak tapak lah kat sini kan. So korang boleh sumbat dekat mana-mana jenis motor ataupun jenis tapak yang korang guna tu. Okey, yang kedua aku ada spotlight ni. Spotlight. So aku ada Swiss. Okey, Swiss ni aku ada Swiss tengah-tengah ni dia punya kosong. Okey. Lepas tu lagi satu Swiss jenis 123. 123 mana ah? Tak nampak lah pula kat sini. Ada, aku beli 5 itu. Tak nampak lah pula. Okey. Aku beli 2 jenis Swiss. Satu Swiss yang kau picit ke atas ada current, kau picit bawah pun ada current. Dia tengah-tengah. Dia boleh jadi lebih kurang macam Swiss signal. Macam ni. Lepas tu lagi satu dia ada Swiss jenis daripada tak ada current, ada current. Lepas tu kau picit kali yang kedua pun ada current. Mana 1 dengan 2 tu memang ada current. So macam tu kau boleh buat untuk Swiss ni lah. Swiss lampu, maknanya lampu pertama lampu biasa, lampu kedua lampu tinggi. Korang boleh beli dia punya Swiss tu. Okay, lepas tu pemilihan Swiss ni korang ambil yang jenis 10 amp je. Macam ni aku maksimum dia 6 amp. Maksimum 6 amp. Sebab aku banyak lah aku baca review pasal description pasal mentol dengan ni, penggunaan dia lebih kurang daripada dalam yang ni aku rasa 1.6 amp dia punya current load dia. Dan ni satu juga, satu lebih, 1.2 ke apa untuk satu ni. Untuk satu ni, untuk satu spotlight ni. So kalau kau campur lebih kurang dalam busuk-busuk kira lah 3 ataupun 4 amp. So sesuai lah dengan Swiss ni. Swiss ni boleh support sehingga 6 amp lah. Ok, Swiss jenis ni. Korang jangan main sebat je. Ok, dan yang bahan-bahan yang ada ni, relay. Relay kat sini aku ada relay 40 amp jenis 5 kaki punya. Dan ni pun sama 40 amp. Boleh lah, sesuai lah kalau korang nak buat projek untuk lampu apa semua. Sebab sebelum ni, video sebelum ni rasanya ada aku buat untuk customer motor NMAX. Aku rasa skuter NMAX aku ada buat pasang spotlight. Tapi yang ni aku pakai 2 relay ni disebabkan yang pertama aku nak buat untuk lampu utama. Dan yang kedua relay ni aku nak guna untuk spotlight ni, geng. Spotlight ni. Lepas tu apa yang korang perlu ada, ni lah konektor
konektor jenis macam ni. Nanti bolehlah buka pasang kan. Tak adalah kau nak pening-pening time nak buka cover set ke, kau nak kena potong lah wire lah apa benda kan. So better kena ada male and female punya soket lah. Okey, macam ni. Boleh banyak-banyak tak apa, buat standby kan. Dan yang ni adalah konektor untuk ke bateri geng. Untuk ke bateri. Okey. Lepas tu aku ada dua fuse box. Satu untuk mentol utama depan, satu lagi untuk spotlight. Okey, ni wajib ada. Dan yang ni pun penting juga. Nak buat kerja cantik mestilah ada heat shrink. Maknanya dia tutup betul lah wire kan. Dan untuk wire-wire kecil ni, daripada spotlight biasanya dia bagi wire kecil. So bila wire kecil ni, apa yang aku buat, sikit lagi aku solder lah. Yang ni aku buang sikit. Ni aku solder dengan wire core yang besar sikit. Lebih kurang dalam 2mm punya wire kot. Sekejap. Dia lebih kurang macam ni. Ni wire. Okay, wire buat apa kabel yang aku pun tak tahu. Tapi wire ni wire lebih kurang macam wiring motor lah. Dia punya tebal dia. Aku pun tak tahu kod dia berapa ni. Tapi wire core dia memang tebal geng. Wire core dia memang tebal. Aku ada buat contoh je. Sekejap. Ni geng wire dia. So kat sini aku ada wire hitam, biru, merah, kuning, hijau. Yang ni memang wire wiring motor geng. Wiring automotif. So satu ni lebih kurang dalam RM9, RM10 lah. Dia bagi dalam berapa meter dah, aku pun tak ingat lah. Ok. Rasa tak ada apa dah kot. So aku nak terangkan dekat bahagian ni lah. Dekat bahagian relay ni. Ok. Ok geng. Kat relay ni, dekat bahagian kaki dia, dia ada, kalau kau cabut soket ni, dia ada ni, ada nombor. Okey. Jap aku buka jap. Korang boleh tengok ni. Dia punya nombor dia. Kaki bawah ni 30, 86, 85, 87. Okey. So, korang masuk dekat soket ni. Lepas tu buat marking dia macam ni. Okey. Korang dah tahu nombor kan kat sini kan? Alright. So, korang mark dulu macam ni. Okey, kaki 86, kaki 30, 85 dengan 87. Okey. Dekat sini pun korang ni marking lah. Siap-siap dekat wire ni. Okey, misalnya kat sini aku dah tulis kaki 86 dekat konektor dia adalah wire putih. Okey. Lepas tu wire merah ni kaki dia dekat kaki relay, dekat kaki dia nombor 87. Hijau ni 85. Lepas tu hitam ni kaki 30. Okey, setiap nombor yang ada dekat sini dia ada fungsi-fungsi dia geng. Dia sebenarnya lagi satu. Sebab ni aku ambil soket 5 kaki ataupun relay jenis 5 kaki. Dia ada tengah-tengah ni. Dia ada tengah-tengah dia tulis 87A. Okey. Nanti aku terangkan. Okey, dia punya ni. Kejap. Alright geng. Untuk nombor-nombor ni aku dah tulis lah dia punya fungsi dia. Okey, macam putih switch. Korang kena letak switch kat sini. Lepas tu 30 ni kita punya sumber power kita. Daripada positif terminal bateri. Dan korang boleh letak fuse kat sini. Wajib letak fuse kat sini. Lepas tu nombor 85 ni adalah negatif terminal bateri ataupun ground, short kat body motor ke body kereta ke. Okey, jadi lepas tu yang warna merah ni adalah kita punya load, kita punya beban, iaitu korang boleh letak spotlight. Macam aku nak guna spotlight, aku letak spotlight lampu kita ataupun kipas radiator. Kalau kau nak custom pakai relay. Okey, so sampai sini je. Sikit lagi aku tunjukkan video dah siap lah kat motor apa semua. Sebab berkenaan dengan Lita ni aku dah buat video sebelum ni dekat dalam
list video channel aku. Korang boleh scroll down, korang tengok cara pasang relay. Ada aku terangkan complete. Lepas tu aku dah siap buat lita lagi, siap boleh on off switch lagi. Korang boleh tengok video tu. Aku on switch, lampu menyala. Ada aku terangkan wire apa semua. Memang aku buat lita lengkap. Korang boleh tengok video tu, refer video aku. Korang masuk channel aku, tekan video, scroll je video-video tu. Okay, video tutorial adalah aku share banyak mengenai video-video tutorial. Moga ilmu yang aku share ni bermanfaat untuk semua. Okay, so aku nak pasang dulu untuk semua ni. Aku nak buat dia punya wire, nak solder kejap apa semua. So sikit lagi aku turun bawah, dah siap settle, pasang lampu apa semua. Aku akan shoot video. Dan aku buat video test juga. Dia punya lampu waktu ride malam ni. Dari time malam je aku check dia punya lampu okey tak okey. Okey, mantap geng. Okay guys, ni wire daripada spotlight yang kecil ni. Okay, ni wire yang aku akan letak kat motor lah nanti. So aku solder dulu. Okay, ni solder. Aku solder dulu wire, lepas tu aku bakar tube shrink. Dan ni aku akan letak tube shrink besar supaya wire dia lebih kemas lah, supaya dekat tempat kita solder ni dia takkan terputus. Okey. Dan semua wire daripada wire lampu mentol utama pun aku akan buat macam tu juga, pakai soket. Okey. So mantap. Alright geng, assalamualaikum semua. Okey, motor ni dah pun siap. Aku buat wiring apa semua, settle malam tadi apa semua kan. So inilah keadaan dia. Cuma wire dia ni aku belum perkemaskan lagi lah dari segi balutan, seletip apa semua. Sepatutnya kena wrap dengan cantik lah. So keadaannya spotlight macam ni. Dan tu mentol yang aku pakai tu LED juga. Dia ada kipas kat belakang. Dan kalau tengok daripada sisi depan, spotlight dia macam tu. So video untuk malam nanti, InsyaAllah aku akan buat video dia punya cahaya dia tembak macam ni geng. Okay, stay tune. Mantap. Okay geng, sekarang aku nak test lampu spotlight ni. Okay, itu spotlight, lampu biasa. So aku buka spotlight. Okay, ada switch tergila sikit. Okay, ni lampu kuning, ni lampu putih. Okay, terang gila kena adjust sikit ni. Okay, memang amat-amat terang. Ni aku tutup spotlight, buka spotlight. Oh gila terang. Tutup spotlight, buka spotlight. Warna kuning. Okay, ni warna kuning. Aku pun tak tahu kenapa kuning dia tak sama label. Tapi lampu putih dia sama label. Lampu putih dia cerah geng. Ni lampu rendah, lampu tinggi, rendah, lampu tinggi. So bila ada spotlight macam tak ada fungsi je lampu utama ni. Itu dia punya kuning. Aku beli switch murah. Ngam terus. Pegang. Jangan elok. Kau nak cuba bawa motor sulu jalan. Buat macam tu lah, bagi nampak depan.
Alright guys, begitulah ceritanya. Okay, spotlight kat sini ada 3 switch. Rasanya video sampai sini saja. Aku rasa dengan ada spotlight ni dapat membantulah. Kebetulan aku ride daripada Gambang hari tu. Aku cuba lalu ikut jalan lama. Lampu JZM ni tak berapa nak cerah. Aku tak pasti sama ada dia punya lampu depan dia tu dia dah lama, dia dah kuning kot kan depan tu, kena polish balik kot. Mungkin itulah sebab malap lampu TZM yang kuning. Lepas tu inisiatif apa yang aku buat, letak spotlight, lepas tu aku pakai LED. Aku rasa kalau pakai dia punya casing lampu yang baru tu mungkin terang gila lah. Okay, rasanya video sampai sini saja. Korang yang baru tengok YouTube channel aku harap korang support aku dengan klik subscribe, like, komen dan share. Moga ilmu yang aku share ni bermanfaat. Dan untuk video ni sebenarnya ada tutorial sepenuhnya berkenaan dengan relay. Korang boleh tengok list video aku tu dekat list video lah. Klik bahagian video, scroll, ada bahagian cara nak pasang spotlight. Ada aku sharekan dia punya dia punya cara nak pasang relay. Memang aku terangkan satu-satu wire macam mana nak connect apa semua. Okay, video sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Okay guys, ni video dekat parking motor on dulu. Ni lampu tinggi biasa, lampu tinggi biasa. Lampu rendah dia, aku salah ni. Salah wire masuk ni. Sepatut lampu rendah dulu, betul tinggi. Ni lampu tinggi dulu, lampu rendah. Okay, so terang dia macam ni. Lepas tu masuk spotlight. Okay, macam tu. Lepas tu kuning dia macam ni. Terang lah. So tutup lampu utama. Nampak ngam lah. Okay, mantap.